Jumpa makcik-makcik, abang kata makcik, bila baca tahiyat kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, berhenti. Lagi assalamualaikum ayyuhan nabi, ka tu bukan ada alif, jangan lagi banyak assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Berhenti tu sedut tambah ta'ala. Atau assalamualaikum wa ala ibadillah salim, berhenti. Tu yang kata hak saya pergi mengajak ni jaranglah tak cemerlang, semua cemerlang. Jabat agama telefon lepas 2 hari. Pasal apa ni Ustaz Letih? Ustaz Uzair mengajak Syiah. Surprise. Saya sampai pejabat agama tu, mereka duk gelak sambil berguling dah. Anak makcik tu rakam mak dia semayang, mak dia baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, berhenti. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, berhenti. Assalamualaikum. Tu saya kata tu, saya malas pergi mengajak banyak tempat tu bukan apa. Hak mana pergi mengajak jarang tak cemerlang. Pergi mengajak Masjid Bukit Merah pun macam tu lah. Ustaz, kalau kita semayang ni kaki ni nak buka terang mana? Alah, saya kata abang saya buka besar-besar dah. Agak-agak satu pembaris dah. Saya memang tak tahu. Bulan depan Mai, parking-parking kereta, dia main buka pintu peluk. Alhamdulillah saya dapat dah. Saya pun tak kira dapat apa. Rupanya dia pergi berdiri, masuk langsung nak semayang. Saya semayang maghrib tepi dia, cik buat kelak pembaris letak. Syok ngajak orang tua syok. Jarang lah tak seronok mengajak orang tua. Dia mesti ada punya. Nak titik ubat mata pergi titik gaun 3 second. Semua doa dia kata, Pak Ngah dia kata nak ubat mata ni, dia kata. Semua himpun tang tu. Meja di pondok kat besar mana? Ambil gaun 3 second, perak. Hospital Columbia 3,000. Saya lah ni kalau jumpa dia. Pak Ngah tanya, gaun lagi. Dia kata, hang tak guna. Memang saya tak guna gaun tu, Pak Ngah yang guna. Saya buat pergi hospital. Saya pondok cukup syok. Hatuk tu lah. Aduh lah. Buat tak mek? Saya mah. Tak tahu dia kata. Semalam ni aku nak makan garam doktor bagi. Garam ORS tu ambil di klinik tu, dia kata. Lepas tu aku buka lah makan-makan dia kata. Pagi ni dia kata sakit perut ni, aku berlembek tak larat pulang. Saya kata duduk tangan garam tu. Cuba rumah. Jom pergi tengok. Pergi tengok garam apa. Ubat semut. Pegang-pegang plastik tu, tengok-tengok tulisan Cina. Mana ada hospital Malaysia tulis tulisan Cina? Kan? Kali-kali depan semut duduk tu.